kembali dalam Assalam at Night. Terlekat slang, juga. Sebab saya dah rasa dah ni. Produk Pick and Mix ni kan. Okay. Alhamdulillah. Okey, iaitu bersama dengan tetamu kita sebelah kanan saya, Ahmad Tajalli Al-Yamani Hussein, stokis negeri Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang jauh ya? Ya, jauh ni. Oh, alhamdulillah. Malam-malam sampai. Oh ya, alhamdulillah. Dan di sebelahnya? Itu Pendanina Muhammad Darwis selaku stokis negeri Selangor. Ya. Betul ya? Selangor Dia dekat sini lah kan. Terima kasih datang. Sini alhamdulillah. Dan di depan kita sekarang ni, di atas meja sekarang ni, Picks and Mix. Saya dah rasa. Sudah? Mana rasa dah? Saya rasa tadi. Sudah. Tu yang tak sempat nak cakap tu. Baik, mungkin boleh perkenalkan kepada kami dan juga penonton-penonton di rumah tu apa sebenarnya Picks and Mix ni? Ya. Okey, Picks and Mix ini adalah gantian daripada buah-buahan. Okey. Ya. Daripada kurma, pisang dan bayam. Oh, okey. Dan untuk menghasilkan sebotol Picks and Mix ni, kita perlu 6 kg bayam. Oh. 3 kg kurma dan 3 kg pisang untuk mendapat 100 gram Picks and Mix. Untuk digantikan. Dan dia tidak ada bahan pengawet. Cuma kurma tu kita sebab kalau kurma kita tarik serat dia, jadi kita beri sikit warna lah untuk nampakkan warna kurma tu. Yang lain tu tidak ada bahan pengawet. Selain tu tak ada bahan pengawet lah. Ada warna saja, masuk warna. Ya saya. Okey, Puan Darnina pula. Dari sudut keistimewaan dan khasiatnya, orang tanya-tanya juga kan. Dah tengok warna-warni ni. Menarik. Assalamualaikum. Salam. Okey, khasiat Picks and Mix sangat banyak. Di antaranya dapat memberi tenaga pada badan kita. Bagus untuk pembesaran anak-anak dan juga bagus untuk pencernaan. Okey, seperti umum tahu 3 bahan utama yang ada di dalam Picks and Mix. Bayam, pisang dan kurma. Bayam sangat tinggi dengan antioksidan. Boleh jadi papai lah. Ya, bagi tenaga pada kita. Dan untuk wanita dekat luar sana sangat bagus kalau untuk proses penuaan antioksidan ya. Macam pisang pula sangat bagus untuk pencernaan ya, untuk anak-anak kita. Dan kurma dapat beri tenaga untuk badan kita lah. Kita pun tahu kurma khasiat dia macam mana. Iya, 3 bahan utama ni memang kita perlukanlah untuk badan kita dan hidup seharian kita lah. Jadi maknanya ini bukan setakat untuk orang dewasa ataupun kanak-kanak saja. Bukan khusus kanak-kanak. Siapa pun boleh? Siapa pun boleh. Siapa pun boleh. Daripada peringkat kanak-kanak hingga dewasa. Jadi sampai peringkat umur yang 70 pun boleh. Boleh. Tak dikhususkan untuk anak-anak saja. Yelah. Macam mana cara nak pengambilan? Adakah ia kalau kita nak ambil ikut suka? Kalau ikut suka saya rasa satu botol tak cukup ni. Untuk kanak-kanak saja dah memang setiap kali. Ya, betul. Picks and Mix dia sangat sedap. Okey, saya sendiri pun mengamalkan. Dan kalau biarkan masa satu botol tu boleh habis. Okey, pengambilannya amat mudah untuk anak-anak yang berumur 2 tahun ke 5 tahun, 1 pestil sehari. 6 ke 12 2 pestil sehari. 13 dan ke atas 3 pestil sehari. Ini adalah untuk yang sesuai pengambilan lah. Ya, betul. Setiap hari lah. Ya, betul. Tapi kalau macam anak-anak kita ataupun kita ambil lebih pun tak ada masalah. Ya. Cuma saran kawal untuk kanak-kanak, ibu bapa kena kawal. Buat kawal lah. Kawan hilang. Hilang mana masuk dalam perut dah. Tuan Ahmad, kita mungkin rakan-rakan para penonton nak tahu di mana nak dapatkan Picks and Mix. Okey. Kita Picks and Mix boleh didapat di sebanyak 34 farmasi di seluruh Malaysia. Dan baru-baru ni kita adakan di Paka, Ketih dan Kemaman, Pulau Terengganu. Dan kita masih memerlukan stokis, kan? Stokis di mana untuk promosi stokis sekarang ni, untuk stokis
Kita dulu untuk 100 botol kita stokis perlu ambil. Sekarang ni 200. 200. Sekarang kita bagi promosi 100 botol. Yang bernilai RM2,000 dan kita akan bagi banner dan flyer, dibantuan dari segi flyer dan banner lah. Dan kita amat perlu. Setakat ni stokis yang ada di Pahang dan Perak. Oh, Pahang dan Perak. Orang Perak saja. Yang di Gadari kita perlu lagi lah. Stokis. Okey. Dan dah dikatakan memang masih terbuka untuk menjadi ejen dan stokis. Bagaimana mereka nak menjadi sebahagian daripada Pix and Mix ni untuk ejen dan stokis? Ejen stokis boleh direct kepada telefon kita di HQ kita dan mohon untuk menjadi stokis dan kita ada sesi interview jugalah untuk Okey, mungkin yang terakhir ni ada untuk promosi ke kata-kata untuk jualan pada penonton kita dengan harga Pix and Mix. Okey, untuk promosi TV Al Hijrah untuk hari ini 3 botol RM100 dan penghantaran percuma. Okey. Kalau 1 botol RM35. Harga asal 35. Harga asal 35. Promosi 3 botol. Promosi untuk TV Al Hijrah, Ya, 3 botol RM100. Sahaja. Sahaja, Dengan betul. penghantaran. Okey, itu dia promosi kita untuk Mix and Mix. Alhamdulillah. Okey, kita ucap terima kasih kepada Tuan Ahmad Syed Ali dan Puan Danina. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, kita nak ajak rakan-rakan para penonton rehat lagi bersama dengan kami. Ya, jangan lupa dapatkan Pix and Mix. Kita akan kembali lagi selepas ini. Tadi saya dah dapat. Okey, jangan ke mana-mana insya-Allah. Sekejap lagi. Selepas ini.